terbaik. Insentif yang diberikan untuk pejabat awam semestinya satu perkara baik untuk kita, satu berita gembira. Apatah lagi dengan dekatnya musim perayaan, ketika bayaran itu diterima, insentif itu diterima, ini sedikit sebanyak meringankan beban untuk persiapan pelbagai perkara lah. Ada yang anak baru nak masuk sekolah ke, nak menyambut musim perayaan, persiapan raya Aidilfitri dan sebagainya. Ini pastinya meringankan beban kita. Apatah lagi tak semua pejabat awam baru-baru masuk dah pun mencapai tangga gaji yang tinggi, masih ada lagi yang gaji di bawah dan sedang mahu orang kata membina kehidupan. Jadi ini adalah satu berita gembira dan pastinya yang dinanti-nantikan oleh kami semua pejabat awam. Terima kasih BMX. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mana yang mengekalkan subsidi, dan kalau boleh subsidi nelayan ini ditambahkan lagi daripada 300 kepada 500. Okey, memandangkan sara hidup pada hari ini meningkat, peningkatan sara hidup yang meningkat, jadi diperlukan tambah. Terima kasih kepada Kerajaan Madani dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pembelian sara RM100 yang baru diumumkan baru-baru ni di Belanjawan 2026. Belanjawan 2026 terbaik. Alhamdulillah, untuk agama sendiri kita terima peruntukan sebanyak 2.6 bilion, iaitu 150 juta daripada peralatan pengajian usang, 720 anak-anak tahfiz dibekalkan latihan yang baiklah selepas ni. Okey, lepas tu Musyaf Madani juga diperkenalkan. Alhamdulillah, ini kita patut banggalah sebenarnya Musyaf Madani ni. Okey, lepas tu RM10,000 had pengeluaran KWSP untuk ibadah haji ditingkatkan. Sebelum ni tak silap saya RM3,000. Alhamdulillah tahun ni ditingkatkan sebanyak RM10,000. Dan akhir sekali GCR, gantian cuti rehat kepada untuk yang menunaikan haji. Satu yang 38 sekolah baharu akan dibina untuk memenuhi keperluan penduduk setempat. Bajet 2026 terbaik.